Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada di Changnun. Baru saja lepas solat subuh. Kita akan bergerak ke Bukit Kajutan sebentar lagi. Ini isi minyak tu. Ini pun ini nasib baik minyak sampai. Tolak motor. Berkelip-kelip tu betul hutan melintang tu sampai sini. Gila betul. Ya, ni tukar cucuk. Laju je kau jual cucuk dia. Yang belakang tu main lampu. Baru beli terus pergi cross border tu. 10,000 baht tu. Okey, kita sambung nak pergi Petronas jap, isi minyak. Oh, itu dah. Sekarang jam 7.11 pagi. Kita berada di Pekan Changnun. Baru saja lepas solat subuh berjemaah. Dekat sebelah Petronas ni ada masjid. Ni isi minyak tu Pak, kau. Minyak berkelip. Nasib baik sampai. Kalau tidak, pisang mat. Itu dia. Ni kau. Betul-betul kering minyak tu. Berapa isi? 16.7 liter. Ni tank 17 liter. Tinggal apa? Ada 200 ml lagi je. Nasib baik tak mampu enjin. Tidak dia menolak dia. Padan muka. Itu orang first time masuk. Tadi berapa kali dia tidur atas motor dia. Sebaik tak ada golek. Ini orang pemas tautin tetap. PR Thailand. Relax dia. Siapa tak kurang angin tadi Abang Ed. Semua tengah isi minyak. Yang banyak skuter hari ni. Semua skuter bang Hassan. Berkabus bang, sejuk bang. Memang sesejuk betul dekat masjid ni. Winter. Ya, dekat masjid ni sejuk betul. Syok betul duduk Changnun. ada bunga-bunga cinta. Pak cik tu cakap ni suruh cari yang elok. Cari yang molek-molek deh. Lawa view oi, tengok. Alah weh. Sejuk ya Rabi. Tengok tapi dia bersejuk sejuk. Kita hidup ke border. Dah asyik dia. Itu dah. Akhirnya. Lama tak datang sini Last datang tahun lepas tahun lepas. Dah 8 tu datang apa tu? 8. Ni real baru tempat ni. Tengah membangun ni. Tak tahu dia buat apa ni. Dah. Akhirnya kita sampai border. Nampak tulisannya ini lengang Orang takut lagi hanya kot. Lepas banjir kan. Macam cerita ada pasal banjir ni. Bawa musuh lah, bawa apalah. Macam-macam hal lah. Okay, kita sampai border. Tutup dulu kamera. Tadinya tak boleh merakam di sini. Nanti kita sambung dia Alhamdulillah settle bahagian Malaysia. Kita tunggu kawan-kawan dulu. Sejuk weh. Cantik matahari tu. Azan terlepas. Ada kita 10 biji motor hari ni kita tunggu je lah sini. 10 biji motor. Home of the Lion King. Lion King apa? Dia dah potong jalan tepi ni lah. Dia buat lorong baru sana. PIQ baru. Welcome to Thailand. Du tetam. Macam bunyi dia. Devil berderet motor. Kita kena parking select. Sama-sama parking. Baru select.
Kenapa? Oh, sekarang custom dah pakai nombor queue number, dah tak ada ulat dah. Dulu ada ulat. Oh, ada ulat. Senang. Nombor kena ambil kat ujung ni. Dia nak grant pasport. Baru dia akan bagi nombor. Itu baru bantuan dia. Dulu beratus sana terus dia direct. Ni latestnya. 2026. Settle. Urusan immigration dan custom. Kita akan berada di kedai SIM card. Tukar duit SIM card semua kat sini. Kedai Ying. No problem. Yang penting kena nak beli SIM card kena ada pasport. Tak jauh. Kau ajit depan rumah je. Jalan kaki pun sampai sebenarnya. Ice baby. Weh, dia baru masuk pun SIM card ada ke? Tak ada tak? Kau beli berapa? Newbie. Kalau manggil mall beli newbie. Kena pasport Mana stiker KR ada lagi? Ada mana? Mana? Stiker KR tu. Stiker. Alamak, tak ingat mana yang duduk. Oh, sir. Oh ya, menanda kawasan. Sampai. Mak kata buat YP. Pula weh. Tu dia. Sudah sampai. Ini stiker KR? Lupa? Cuba tengok ni. Ada situ Wan Solo. Nak tu Wan Solo. Aku ada. Hai, payah warna abang. Sudah dah tak boleh buka pula stikernya. Lama ni. Rasa dah tampal dah hari tu. Sampai lah. Tadi tu mana? Dia tukar meja kot. Ya. Tiga aku yang lama tak ada dah. Ya? Oh. Aku ada dua ke? Satu. Dahsyat. Panggil mu lah, segitu pun ada lagi satu lah. Sana satu. Dah. Lama tu. Tak kena datang Okay. Tambah. Ya, KR sudah. KL sampai. Ya, pembuka 2026. KR right ke Thailand. KL One Solo. KR One Solo. KR Wan Solo. Tak payah. Dia beli apa lagi? Berapa? 10 baht. 30 baht. Betul lah tengok gajah. Tu gajah. Itu buat okey, tak ada choice. Siapa cakap tadi tengok gajah? Tu gajah. Ikut Azwan. Di mana? Ada depan tu je. Thailand. Du tetam. Dah sampai kedai family kita, kedai Kak Jah. Mari kita pergi makan. Lapar oi. Bau daging bakar siul, best tol. Memang syok. Aduh, dia masuk lubang lah. Hai Kojek. Waalaikumsalam. Sehat? Ya. Biasa kan. Ni boleh pancing mai daging bakar. Wow, nasi kerabu banyak. Nampak sedap, tapi aku tak makan. Dagang ini? Wow. Macam aksesori dia. Pakai comel apa dia? Nasi canai, pawan kata nak roti canai bintai. Roti bawah tu, bawah. Tak, bawah tu tak? Tu. Nak roti mana? Nanti kau nak ayam kau. Minta roti pisang dengan roti murtabak. Best. Telur mata. Api goreng Cina.
Dia tu datang dekat bar. Oh, dia air. Datang kat bar dia air. Welcome to Thailand. Oh, welcome to Dah ambil ni tengah nampak tak tu. Ini semua salah Azwan. Ni signature. Dah order dah. Ha. Bless you. Ni saya dah bagilah. Dan masa kita sembang ke padang besar tu, tu sadau. Ada orang dah terkucil, so kita berhenti sekejap kat kafe Amazon ni. On the way Hanyai. Dah pusat terbeli air lah. Dia pantas berhenti je. Mudah lah. Oh, kafe. Boleh ke? Boleh ke? Baru je minum. Baru minum tak 1,5 jam. Lentuk semua. Lalu naik bot Samila. Kalau tu dek Kita terima ikan Samila. yang video saya kata, "Oi." Ada pula offer Starbucks. Ini yang kedai apa? Itu. Sinafi masuk dengan Lansha kan? Continue on route for 1 kilometer. Keep right to stay on route. In 100 meters, turn right. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Central of Songkla. Mana pula Malaysia. Ya, rekod ni. Rekod. Okey, selamat datang. Welcome. Kita sanggup berlari tengah-tengah panas tu. Teruk betul tu. Dia menguap. Weh, lapor diri ni macam kerja lapor diri. Lapor diri. Kau tanya nak makan belum? Tak lapor diri di masjid tu bahaya. Sangguplah tengah panas boleh lari woi. Boleh lari. Motor siam. Servis datang siam tau, tak servis kat Malaysia. Spare part bagi siam. Baru tahun jam servis. Motor baru tahun jam ke? Motor baru tahun jam. Motor boleh lendir. Kos, jadi ya? Apa jadi? Tak perlu diri ni. Bang, Ambil rasa je. tadi sepanjang jalan yang bersadau, tengok muka abang banyak tepi jalan. Oh, calon nombor 6. Jalan nombor 6. Tu kali dah tunggu tu. Bukan. Alah, jadi saksi kau kan? Nak raya kan? Kau jangan tu rakam tu. Bang, Ya. dengan rambut dia tu. Calon nombor 6 lah tu. Meja. Dia pegang helmet tu, helmet. Hei, gambar Malaysia tepi jalan weh. Oh iyalah, gambar Malaysia. Tak pasal lagi, pasal dia. Iyalah muka dia. Ambil abang. Tak apa. Dia pegang helmet baru tu kan? Keluar. Keluar semua ni keluar ni. Dah ya. Dia permut. Wow.
Ya. Nak kami tahu je. Oh, masih.สตาร์ทเครื่องยนต์ให้พร้อมเดินทางไปสวมหมวกกันน็อกใบโปรดเตรียมตัวและเตรียมใจขยับมาซ้อนท้ายจับเอวฉันไว้ให้มั่นใจเราจะทิ้งความวุ่นวายออกไปสัมผัสสายลมถนนที่ทอดยาวพาเราไปไกลแสนไกลผ่านต้นไม้สีเขียวและทุ่งนาที่กว้างใหญ่กลิ่นไอดินและแสงแดดอบอุ่นในหัวใจแค่มีเธออยู่ตรงนี้โลกก็สวยงามกว่าที่เคยสองเรากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจบิดไปตามทางที่ฝันลัดล้อไปตามเนินเขาภูเขาทะเลหมอกขาวเราจะไปค้นหาให้ธรรมชาติโอบกอดเราจะไปค้นหาให้ธรรมชาติโอบกอดทุกช่วงเวลาของเราให้ความรักเราเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางลมพัดผ่านหน้าพัดพาความเหนื่อยล้าทิ้งไปเหลือไว้แค่รอยยิ้มและเสียงหัวใจที่เต้นไปพร้อมกันเสียงนกเสียงใบไม้คอยร้องเพลงกล่อมตลอดทางไม่มีอะไรต้องกลัวแค่มีเธออยู่ข้างกายฉันถนนที่ทอดยาวพาเราไปไกลแสนไกลผ่านต้นไม้สีเขียวและทุ่งนาที่กว้างใหญ่กลิ่นไอดินและแสงแดดอบอุ่นในหัวใจแค่มีเธออยู่ตรงนี้โลกก็สวยงามกว่าที่เคยสองเรากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจบิดไปตามทางที่ฝันลัดล้อไปตามเนินเขาภูเขาทะเลหมอกขาวเราจะไปค้นหาให้ธรรมชาติโอบกอดเราจะไปค้นหาให้ธรรมชาติโอบกอดทุกช่วงเวลาของเราให้ความรักเราเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางแม้บางทีฝนอาจจะตกบางทีแดดอาจจะร้อนแต่สองมือเรายังจับกันไม่เคยจะสั่นคลอนเพราะความรักคือการเดินทางที่ไม่ต้องรีบไปไหนแค่มีเธอคอยซ้อนท้ายทุกวันก็คือความสุขใจ Kita telah masuk ke Songkla.บิดไปตามทางที่ฝันลัดล้อไปตามเนินเขาภูเขาทะเลหมอกขาวเราจะไปค้นหาให้ธรรมชาติโอบกอดทุกช่วงเวลาของเราไปกับฉันนะไปด้วยกันของเรา Bang tu kau jalan tu, ni jalan sini tu. ไปกับฉันนะบนมอเตอร์ไซค์เขาหลอกเรา Okey, sekarang kita berada di pantai Samila. Ini dia Samila. Hari ni ramai orang. Betul lah, ini Sabtu kot. Ini Sabtu. Ramai orang. Penuh. Parking banyak. Turis pun ramai. Tengok patung kucing tu. Ayah, awet siam ni. Mari dia jalan. Oh, angin kuat oh. Ini pastor baru ni. Dulu tak ada. Oh, tu lah baru ah. Samila Beach, Songkla. Ni tadi polis duduk round-round, aku tak punya parking sini. Ada orang kata tak boleh parking sini, ada orang kata boleh parking. Tak tahu cat apa. Ni tak ada cat. Oh, sini ada cat. Mana tu balik? Itu merah tu tak boleh oh. Tu ngam-ngam weh. Tu Songkla City tu, nak ambil gambar tu sana. Background di situ. Songkla City. Ni duduk sana kat koridor tu. Background ni sana nanti. Memang lawa ni. Samila Beach. Ini Sabtu ramai orang. Oh, yalah. Nah. Oh, yo. Buat ke? Laju tu. Happy New Year. Ui, angin kuat baik. Goyang-goyang pokok ah.
Sini tak tahu dia pakai roti. Tengok colour sebenarnya merah, putih, hitam pun ada. Tak tahu sama tak taman. Jajan-jajan. Mana kedai Rut lah. Jeli kelapa. Pergi kedai Rut je lah. Bawa kita. Betul pergi sana. Ui, ramai orang. Penuh. Pergi kedai Rut sekejap. Tu Songkla City. Ha. Wah, tu dia Songkla. Kedai Rut tu sini. Ah, 407. Oh, kau nak nasi. Berapa? Ini, coconut ice cream. Dicampur pun kacang manis-manis ni. Ya, masuk boleh semua. Kelapa. Oh. Ya, aiskrim kelapa. Masuk semua. Wah. 30 baht. 30 baht. Pakai QRIS boleh, pergi Malaysia boleh. Oh, okey. Di Malaysia boleh, Mbak. Di Malaysia boleh, Mbak. Cakap macam kenal lah. Weh, ambil bawa aku dulu giling. Masuk dalam boleh lah. Di dalam jadi baju mutu, stiker mutu. Tahu. Dah pernah beli lah. Tu ada kawan dalam. Masuk boleh. Bang, belanja selai bang. Foto boleh lah di dalam. Dia pun pening tengok baju lah. Coconut ice cream. Walau weh. Orang kata sedap, mari kita try rasa. Kok sedap ke? Beli Baju 30 baht, jadi 40 baht. Ada. Iman tu kat sana. So ni kedai Rut Samila 47. Ada macam-macam baju jenis. Oh, banyak oh. Macam tengok belakang dia tu. Dengan harga? Boleh. 300. Harga boleh dengar. Banding dengan Rut lain ni paling murah rasa aku. Tempat lain mau cecah 900. Boleh dapat stiker. 7,5. Boleh dapat stiker lagi? Dapat stiker free. Betul ni. Ni dah kenapa ni? Orang winter. Tahu. Panjangkan tangan. Panjang kat tangan. Benda lain pandai. Berkayut lah. Benda lain pandai. Panjang Kau beli mana? Itu? Yang tu. Itu. Oh. MA pun beli yang tu. Baru. Yang ni pun beli yang tu. Sebab depan dia tak serabut apa. Kalau warna-warni. Simple. Oh. Rasa kalau 4XL pun panjang tu juga kot. Pendek sikit lah kan. Berapa 3XL? Ni 5XL. 4XL takut lagi ni. Rasa saya sudah 5XL. Dek, mana tadi XL tadi, Dek? Ni XL. Udah, wow. Udah kat mana? Udah. Tapi paling famous depan ni lah. Mermaid. Patung mermaid. Yang famous dekat Samila ni. Dia healing-healing ni boyan. Mana cepat turun? Ni terkejut. Don Ke ombak besar. Menderu-deru ombak ah. Itu yang ini tempat ni sini. Tak ingat apa sejarah dia apa dah. Tapi dia buat benda tu marga original. Malah saya turun pasir. Masuk dalam kasut je tu.
Alhamdulillah dah sampai. Tak sampai 2 minit pun. Sekejap dah sampai. Wah, sini best view dia. Dengan angin syok. Sepoi-sepoi bahasa. Ya, dah tak ada tangga dia. Dah tutup. Dulu tangga dia ke sini naik. Dah tak ada dah. Allah Akbar. Baik, udah syok. Nice view, Pak. Padu. Woi, jangan buat pasal bang. Aduh, kocok tolong Dan. Belik TV. Bang. Ada ambil travel insurance tak? Ada. Selalu orang baring bang, bukan berdiri bang. Bang, travel insurance cover ke? Ada ambil gambar. Asyik ganas, bukan asyik rasa. Aduh, seram aku tengok. Kau balik. Tu view sana. Below. Oi, kocok tolong. Ni. Oh, ini apa? Order apa? Dah order dah. Masalahnya ni dah habis. Tak sampai lagi. Oh, air tak ambil? Oh, sudah. Selalu cepat je. Dia dulu kan kita kampung. Oh, patutlah tu lah. Patutlah semua termenung lah semuanya. Ha. Dah habis makan? Dah habis makan ke? Tak, orang order. Ni dah habis makan? Luar lagi sejuk. Luar sejuk ni. Tapi papan dia semput lagi. Oh, patutlah. Oi, tak boleh lalu berderap Rasa macam. Alah, okey je tu. So, bawa lalu dulu. Sampai dah. Tengoklah. See the lake. Dan Tali. Tadi. Dah. Tu dia. Oh, air tembikai. Air leci. Habis benda blender yang. Air leci macam air kosong tu. Dia blender leci bang. Ha? Dia blender leci tu. Oh, Mak, dia blender leci tu. gula ni. Boleh? Gula. Ai cute. Gula. Tu pizza tom yum kot. Pizza tom yum. Pizza tom yum. Tom yum kong. Ni dah habis berdal makan baru tanya. Ni siapa punya? Dia campur tembak dengan surat leci. Teruk lah. Ni aku tak tahu lah. Dia dah berdal makan habis baru tanya. Ni siapa punya? Aku tak tahu. Dia main hantar je. Aku bukan main tengok orang hantar ni. Kayang.
Ha? Mayang? Oh dia ombak besar-besar. Oh. Kau ni ombak. Tu dah kita jumpa satu masjid di tepi pantai. Oh, cantik oh. Oh, buat cantik pantai dia. Ni masjid. Ha, dia masjid. Tak ada nama masjid ni, lupa lah. Nak baca tak berhenti. Tulis siam penuh. Ha. Kalau dia bawa inside tu, kena ni mungkin ni. Tak apa, kena dulu. Hai Ferry. Eh? Oh, ni. Goodbye. Tak free. Ha. Ha. Kita balik ke Jabatan ni. Ha? Hai, Jabatan lah. Ha. Naik ferry semua. Okey, ferry sudah sampai ke pulau sebelah. Ha. Hari ni rezeki dapat ferry free. Rasa dia public holiday lah siam ni. Tu dapat tiket free tu. Ketam. Tak sambung oh. Ini malam lah reggae. Oi, tepi jam. Dua-dua ferry sampai serentak. Ha, daripada tu ujung tu nampak naga keluar air tu. Sebelah kanan ujung dia. Ha, tu naga lah. Alamak, orang balik sembahyang asar. Jadi
Wow, view. Kita lalu sana tadi. Tadi. Kita lalu sana tadi, mula. Lalu sana tadi. Kan kita lalu sini pula. Tapi tu belah kanan. Masuk. Nasi. Sampai ke Fatalung. Betul. Oh, betul. Di Trunjaya ada cek, kadang angin dah tak naik kuat. Abang, tadi kita lalu situ lah, dari kampung. Yang belakang tu ada fashion, ada bukit tu. Belakang bukit tu Hanyai. Nak apa? Sekejap. Halo. Mak. Kat kita. Tunggulah. Oh, pada ferry ni. Tas. Tak ada free. Ini free. Ini. Tas. Mau pergi alhamdulillah. Jauh daripada 1.5 daripada 30. Ada seorang lagi nak datang esok. Tak ada ni Zul call. Lepas tu kita berjalan sampai ke Hayat tu. Tadi kita datang sana, kita cross sini. Oh, ferry tu dia shortcut lah untuk orang dekat situ lah. Betul lah. Tak payah lalu hujan-hujan kat bandar tu. Ni Zul tadi telefon nak datang besok, nak join lah. Kira datang-datang lah. Zul mana? Zul YB. Zul YB. Okey, kita dah sampai hotel kita. Hop in. Hanyai. Kanan tu? Belah kanan tu. Limited parking tu. Alhamdulillah, sudah sampai. Okey, sekarang kita berada di kedai Ozone. Kedai halal. Kita dinner di sini. Oh, tempat menarik. Oh, cantik. Oh, nampak view dah. Memang menarik. Ada pondok-pondok. Nampak dalam pondok ada lagi pada. Makanan pun boleh tahan sedap ni. Yang pela ada. Memang sedap. Cakap ada, tapi ada keli ada. Tempat proper tantas cantik. Makan memang licin semua. Ni kenapa? Keli dia tu lain macam keli dia. Pak, penuh meja lah. Muka darah semua. Licin ni paling serabut tadi. Licin. Itu barang apa? Apa, boleh tingkat pangkut dah, Pak. Boleh tingkat. Dia tingkat kan. So ya. Kita bawa dia orang jalan-jalan pergi Asyik naik bazar sekejap. Ada yang nak shopping, gengnya pilih nak shopping. Kita bagi Chan. Saya nak beli slipper. Jeng. Sebenarnya motor ringan. Datang sini nak beli slipper je. Itu slipper depan tu. Mari kita shopping. Ya. Kalau nak beli makanan tengok sikit tekan ada yang dah halal, ada yang tak halal. Ada halal. Lah atas makanan enggak? Tingkat 2 tu. Yang bawah shopping atas tu makan. Macam ada. Pak. Macam biasa datang sini beli slipper.
Ni nak pilih saiz. Macam-macam ada lah. Ni 150 baht. Ni 100 baht. Oh ni keras ke? Lain lah. Oh ni keras. Tapi color tak dia menarik lah. Apa beza dia? Ini tak sama, ini 100, ini 150. Okay. Saiz sekejap. Baju. Ciwi pun 100 baht. Boleh belah sikit lah kan? Kat sini lah. Wow, ini banyak. Going down.